SPR mengingatkan majikan supaya memberi tempoh munasabah untuk pekerja keluar mengundi. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Shahril Idrus menegaskan, semua majikan wajib mematuhi Seksyen 25 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Langkah ini penting bagi memastikan pemilih yang berdaftar dapat melaksanakan tanggungjawab mereka pada PRN Johor esok. Beliau turut menjelaskan bahawa majikan dilarang sama sekali membuat sebarang potongan gaji, mengurangkan saraan atau mengenakan penalti terhadap pekerja terbabit. Mana-mana majikan yang didapati menghalang pekerjanya boleh didenda sebanyak RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh 1 tahun jika sabit kesalahan. Sehubungan itu, pihak SPR mengharapkan kerjasama sepenuhnya daripada sektor korporat dan industri bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar sekaligus meningkatkan peratusan keluar mengundi yang tinggi dalam sistem demokrasi negara.